Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada sini. Hari ini aku ada stem baru. Stem lama lah dikatakan aku. Ada stem baru lah, iaitu stand aku yang macam aku tengah pakai sekarang. Ini mini sangat. Dia tak boleh letak sini. So kalau konten mukbang je, aku akan letak sesuatu. Tak boleh letak kan. So ini boleh lah aku buat konten apa-apa. So yang kata tu itu yang besar punya dengan yang sedangnya. Nak tengoklah sedang. Sedang kat bawah lah. Sedang kat bawah cakap ni. Ya Allah. Sedang kat bawah. Apa kau suara tu? Sedang kat bawah ni. Ni sedang. Yang ini senang dah, boleh lah. Ini aku boleh lah macam pegang kat sini. Fokus sini aku boleh lah pegang kat sini. So yang aku tengah pakai sekarang ni kamera yang mini. Ini aku yang sedang. Kamera bapak gila besar ni. Ni besar tau. Besar muka aku ke tau. Banyak lagi besar daripada kamera yang sebelum-sebelum ni. So nanti kemungkinan aku tak pakai kamera ni. Aku pakai, cuma aku pakai untuk mukbang sahaja. So aku tak nak cakap apa-apa. Untuk pula. So aku sebenarnya baru balik dari daftaran tau. Yang adik nombor 4 tau. Yang part 2 tu kan. Itulah aku punya pergi daftaran tu. Macam mana nak handle ni. Aku pergi daftaran. So kenapa ni? Ay. Ada nombor yang meter kat sini. Tak berjalan. So korang tak habis dari video aku. Sebenarnya bawah-bawah tu ada songkok dengan buku aku. Allah, ada songkok dengan buku aku. Buku yang warna biru tu ialah buku aku masa darjah 3. Sekarang aku darjah 4. So itulah itu stand yang mini. Stand bapak gila besar tu mana? Dah lupa aku tak tengok. Aku letak sebelah aku punya. So inilah untuk aku buat konten. Aku tak tahu pula ada stand. Jadi aku selama ni aku pegang macam ni. So agak berat. Sebab tu lah kat konten yang daftar tu aku tak bawa yang itu. Kau betapa beratnya Muhammad ni. Berat. So aku tak boleh bawa benda ni. Kalau anda kata soal aku daftar, aku dah ada ni, memang aku dah settle dah semua benda. Aku dah settle kan. So okay lah. Sebenarnya aku nak bagi tahu yang sebenarnya gara-gara sebenarnya aku kamera yang tu ayah aku nak pasang kat motor. Semuanya tak boleh. Motor aku tu besar. Kau tahu? Aku ada motor yang tu kan. Tak tahu aku upload video. Aku dah upload dah. So korang kena tengok bagi banyak views. Okay. So guys, aku hanya nak bagi tahu tu je. Sebenarnya aku tengah pakai ni kamera mini. Abaikan yang baju-baju kat belakang. Kamera ni boleh je nak adjust ke depan ke belakang semua ni. Ni kamera besar ni. Boleh je nak adjust ke sana ke sini. Cuma yang ni andalah kamera yang ni boleh dapat kontrol. Sebab apa? Pegang dia macam gini korang. Dia pegang macam gini. Dia pegang dia macam gini korang. Pegang dia macam gini tengok. Aku pegang separuh je. Aku tak boleh pegang sini. So aku yang gila besar ni. Aku pegang macam ni. Kalau aku nak buat konten apa-apa kan, nak kemas bilik. Kita cakap pasal kemas bilik tu. Hari ni ada satu kan. Tak jadi buat mat. Dah pukul 4 dah. Bila aku dah kemas dah pun. Tu buat konten. So bila aku dah semua dah siap, lupa pula nama konten. Aku ni. So guys, sampai sini dulu video kita. Kalau ada dekat sahabat atas dia silap konten, aku minta maaf. So jangan lupa subscribe, like and share aku punya channel bagi banyak subscriber. Bagi tengok views ni, bagi banyak tengok orang tengok video ni. Sampai sini dulu. Bye bye.